Okey, sekarang kita sampai kat Taman Teknologi. Nampak dia. Ni geng-geng yang nak kereta akram. Geng-geng yang kereta akram mahal tu. Dia orang baru sampai. So jom kita pergi kaunter tiket dulu. Kita ambil tiket dulu. Hai. Hai. Geng baju kuning. Halo, Abedian, Arah. Dia menggambar sesi bergambaran ya. Hai. Okay guys, so sekarang kita dekat Madi Kamera Highland. Nampaklah yang belakang, tengok dia orang buat apa dulu. Zana tak apa nak sihat, dia duduklah sekejap. Jadi kita bergerak ke destinasi demi destinasi. Korang boleh datang lah dekat sini kalau korang datang kat kamera ni. Sekejap lagi kita orang akan tunjuk tempat yang lagi best. Okay guys, so kita sampai kat sini, Tokyo Town kamera. So jom kita tengok apa pula yang ada kat sini. So ni kedai-kedai yang ada kat sini. Awak tu tanda. Zaman lagi tandas dulu. So kita dah sampai Tokyo Town. Boleh tengok sana. Kita ke sini semua, jom. Ada apa kat sini? Coba. Oh, dia orang pergi main bas dulu. Dia orang naik bas yang RM10. Nampak Mika air tu. Dah atas dah, lambat-lambat. Halo. Halo. Lambat-lambat. Lambat, ce. Oh. Manggil. So, kita tengok apa yang ada kat sini. Ariana dah tidur lena. Minyak dia tidur. Okay, dah sah. So kita orang duduk kat sini dulu. Macam akram beli air ni, yang dia orang semua tak tahulah beli apa. Ada yang beli sila. Tu beli kau? Makanan sila. Beli. Manusia ya. Nanti kita review yang makan nasi ni. Lepas tu beli apa lagi? Stay tuned. Beli apa lagi? Kita beli es krim kek, beli tiramisu kek. Nanti kita pergi cari mochi pula. Mochi dengan apa panggil tu? Yang bentuk ikan tu. Kita cari yang tu pula ya. Stay tune, kita review dekat rumah nanti. Nanti kita try makanan tu. Sedap ke tak sedap? Spesialnya. Mudah betul juga. Ya tapi. Dah. Kita dah seru. Ni guys, masukkan sase. Okay guys, so kita orang sampai dekat Central Market, di Central Mall dia lah, kawasan dia ada. Kita orang tengoklah apa yang ada kat sini yang kita orang boleh beli. Ada Angah, Mikael, Lana, Umi, Abel. Kita orang nak pergi cari dia orang sebab waktu parking tu penuh, so kita orang terpaksa berpecah tadi. Jom kita tengok apa yang ada kat sini ya.
Dia udah sampai. Bawa tu buati. Yang ini maju lembek. Itu kada ada lembek. Tengok aku. Ada orang kedua. Habis dah. Tiga na lima. Apa tadi? Kaki. Dekat mana ni, Mak? Kita lah ni dekat mana? Central Market. Kita bertukar. Cari apa ni? Ya, Makan. kita ada kat sini, kita ada buah-buahan. Seperti ada jagung, ubi, kita ada air. Kita nak cari makan malam lah hari ni. Tanah. Kita tengok dekat depan ada apa. Kita ada alawan strawberry. Coklat. Umi kata awak balik piano berapa dah? Bagi asal dulu. Ambil umi. Piano ni. Esok aku tak esok nak beli pula. Okey. Jika aku berharap segala yang dah kau buat, ku mohon jangan pergi, ku mahu kau kembali. Tiada lagi kata janji, kerana ia akan terjadi. Okay guys, so sekarang dah pukul 11 malam. So semua nampaklah semua dah penat dah. Jom, Akram tunjuk tu. Inilah dekat Centrum. Kita ada macam biasa family mak ada ni macam kat KL. Dah pukul 11 malam. Kita orang tunggu Alun lah. Alun pergi mainkan budak-budak game dekat atas sana. Atas sana tu. Kata-kata terakhir. Kita tahu esok kita pergi mana. Kita balik, kita tidur sejuk-sejuk ni. Kita peluk sejuk ni. Kita dah beli strawberry semua benda. Ni nampak ni. Ada macam strawberry. Esok lagi kita orang akan beli macam-macam. Kita jumpa. Mungkin jumpa esok terus. Kita jumpa esok pagi. Bye. Kata janji, kerana ia akan terjadi. Kita makan kat sini. Nasi lemak strawberry kambing bakar. Sekarang pagi ni hari ketiga kita makan dekat nasi lemak strawberry kambing bakar. Malam yang kita datang kat sini yang tutup.
So kita try ni sebelum kita gerak balik. 5 sini. Jom kita makan. Okay guys, so kita orang naik nak pergi apa ni? Farm market farm. Ada Mikael. Ambil sikit. Oh. Tengok pemandangan. Oh, saya nak beli apa? Sponge magnet. First man ni apa tu? Ni Oh, yang letak peti tu. ya. Terakhir kita orang nak beli untuk bawa balik oleh-oleh untuk kawan-kawan kita, bawa balik untuk makan kat rumah. Tapi nak beli apa tu? Di makan makanan untuk balik-balik ke rumah. Kita orang nak cari oleh-oleh lah kat sini. So kita tengoklah apa yang ada yang best ni ya. Lagi murah. Umi kata tak jumpa kamu. Lah kan eh. Okay guys, so kita orang ada beli dah ni banta strawberry. Beli apa lagi? Pasal aku beli kicing, aku beli kicing. Dia ada jago susu. Ada. Kita ada big strawberry. Kita tengok apa lagi yang kita boleh buat balik ya. Umi dah beli dah macam-macam. Kita orang tak tahu dia beli apa. Jago susu. So kita try manis lah. Okay guys, so dapatlah kita orang borong ni. Tadi bantal kita orang tambah lagi apa ni? Bantal. Bantal juga ni. Boleh lekat kat sini. Ni yang warna pink. Bantal juga. Ini yang macam pasal-pasal lah nak beli apa eh. Dia tanya Cik Mak beli apa je? Beli makanan strawberry dengan patung apa dan sebagainya. So kita tengoklah apa yang boleh kita beli kat depan. Let's go. Okay guys, so kita tengoklah Hafiz tengah cari coklat. Dia kata nak bagi-bagi tempat kerja dia. Sejak ada duit ni dia tak berkira lah. Akra dah puji Hafiz ni, harap-harap dia tengok video ni dia bahagialah Akra. Oh dengar ke? Tak. Inilah coklat-coklat dia, tiramisu. Hafiz masih keliru. Aku kena tanya orang dia. Boleh campur dia. Yang lain dah berpecah dah semua. Tahulah. Kita tengoklah Hafiz masih keliru kat sini. Maafku juga silap, ku terima engkau tak lengkap. Maaf jika aku berharap segala yang dah kau buat. Ku mohon jangan pergi, ku mahu kau kembali. Tiada lagi kata janji, kerana ia akan terjadi.
Okay guys, so video kali ni sampai di sini saja. Harap korang suka dengan vlog di Camera Highland. Akram minta maaf kalau ada yang kekurangan ke. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan terima kasih yang mana dah tekan subscribe. Akram harap korang boleh share video ni untuk menaikkan view Akram. Akram harap tahun ni Akram akan buat yang terbaik, dapat bagi kualiti video yang lagi baik. Dan korang boleh komen nak Akram buat video apa. InsyaAllah Akram akan cuba ikuti apa yang komen yang korang inginkan. So azam tahun baru untuk Akram tahun ni, Akram ingin capai apa yang tidak tercapai pada tahun lepas. Dan Akram harap YouTube Akram insyaAllah boleh mengembang dan insyaAllah berjaya dalam bidang bisnes ke. InsyaAllah tanpa support korang, siapalah Akram ya. Selamat tahun baru. So jumpa di next video. Kurangkan mengeluh, lebihkan bersyukur. Assalamualaikum.